Jom tengok soalan ni. Soalan ini dari Negeri 92025. Kertas 1 soalan 2. So tajuk dia adalah fungsi. Okay. So dia beri kami fungsi f ni. Okay. Fungsi g ni. Dan fungsi gubahan fg. Dia minta kami cari nilai q dan nilai r. Okay. So sekarang kami cari fungsi gubahan fg. Okay. Lepas tu kami bandingkan lah. Okay. So fungsi kami taruh fungsi g dahulu, qx² tambah r. So fungsi f adalah 2 tolak x, bermaksud 2 tolak ini. So bermaksud kamu akan dapat negatif qx² plus 2 minus r. So kami bandingkan negatif qx² plus 2 minus r sama dengan 3x² minus x. So negatif q equal to 3. So q equal to negatif 3. So lagi 2 tolak R sama dengan negatif 8. So bermaksud R sama dengan 10. B seterusnya dia suruh kami cari inilah. Okay. So sekarang Gx sama dengan kami sudah ada nilai negatif 3x² tambah 10. Okay. So ini sama dengan G negatif 3 0² tambah 10. So sini G kami dapat 10. So lagi negatif 3 10² tambah 10. So dah negatif 290.